Labu. Ya, Labi. Mana flight kita ni, Labu? Dah lama tunggu kat sini, tak ada lagi ni. Oh, entahlah, Labi. Daripada pukul 11.30 tadi sampai sekarang, tak sampai-sampai lagi, Labi. Dulu, mula-mula kita sampai pun macam tu juga. Ini kau punya pasal, Labu, yang kau pergi recommend dekat Pak Haji tu. Kau cakap flight dalam pukul 2.50. Sekarang dah pukul 3 petang dah. Itulah yang aku duk pening sekarang. Takut nanti Pak Haji potong kita punya gaji. Mampulah kita ni, Labi. Asyik potong aja gaji. Apa kita panggil Pak Haji Bakil? Kita naik kereta dia tu. Naik kereta dia. Nak pergi mana? Kita jalan-jalan ke Sarawak lah. Boleh juga. Hang ada nombor telefon dia tak? Ada. Nanti ya.